kana qadiban min araq, sekalipun sebatang kayu ranting yang harga 5% wajib masuk neraka. Allahu Rabbi. Tapi dah jahil, dak dengar orang ngajak, tak dak takut. Faham? Tapi sungguh tadi petua bang tadi memang orang takut. Jangan main. Ataupun gini. Rotek mati jangan main ni 300 ya, kena cas. Sambung rotek 100 lebih dah. Nah, produk viva. Nah, kena cas samang 300. Siapa dekat JPJ tu, tukar seluar. Faham? Ambil luar lalang pakai belah luar. Memang lepas. Ni kita khabar. Jangan tak buat, dia lepas gitu. Sungguh bang. Kalau tak boleh lari. JPJ kata, rotek mati. Ni bos. Seluar dalam pakai alik luar, memang lepas. Dah. Bos kata murah gini, murah kira ke? Bodoh melepas. Nampak? Wak susah jabat je lagi. Dah. Tu gurau tu. Dah. Baik. Dah. Bila kita semayang kita tak betul akibat daripada kejahilan, maka semayang kita tak ada. Awalu ma yuhasabu alaihil abdu fil qabri, Nabi kata as-salah. Perkara pertama yang dihitung, yang dicek dalam kubur ke atas seorang manusia, semayang tu cek. Dah semayang dah betul. Semayang rosak, sebab apa rosak? Dah belajar. Pakai ikut orang. Nah, bila molek wa in soluhat soluhasairu amali. Kalau semayang dia betul, maka okey semua ibadat yang lain. Wa in fasada sairu amali. Kalau semayang tidak betul, amalan lain tidak diambil kira. Nampak? Tapi kita tak ada benda pun bab semayang ni. Orang yang meninggalkan semayang adalah penjenayah di sisi agama. Buka dalam kitab-kitab fiqh, jika ada suatu kampung yang tak mau semayang, maka wajiblah menteri atau raja menghantar polis untuk menangkap orang di kampung itu. Ke kitab fiqh? Tapi kita kerajaan yang ada dalam ni sekarang, tinggal semayang bukan satu kesalahan. Dipanggil hal peribadi. Nampak? Padahal semayang hak tinggi sekali. Nah, sebab ambil keperduan semayang tu atas daripada Sidratul Muntaha. Pada malam Isra' Mi'raj, Tuhan boleh bagi fardu semayang di bumi, boleh. Macam puasa, zakat, haji. Tapi bagi atas pada langit, kerana dia yang paling tinggi. Nampak? Awaluma, awal-awal yang pertama kena kira semayang tu. Dah kalau jahil, tak tahu ke benda semayang, baca pun rayak repang sekali. Baru rakaat Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Tak ada tamak ninah. Tak ada tamak ninah, tak sah semayang. Pasal jahil. Ambil wuduk pun jahil. Pada main di setan ni, pasal tak ada ilmu. Habis basuh siku, setan kata tadi niat tak sama pula dengan basuh muka. Basuh pula kita. Habis basuh kaki nak masuk dalam surau, setan pun kata, tumik tak kata pula tu. Sikit lagi bawah. Gostang pula kita pergi basuh tumik. Takbir dah Allahu Akbar. Setan kata tak kena, huruf ra tu tebal sangat, nipis sikit. Dipermain-mainkan oleh setan itu pasal kita jahil. Tak tahu benda. Tak bagang. Tinggal semayang, jenayah di sisi Islam. Kalau mencuri, kalau katakan Malaysia ni laksana hukum Islam, sekarang ni hukum lokrek, hukum sekular, faham? Kalau laksana hukum hudud, orang yang tinggal semayang hukum mati. Mencuri, potong tangan ni. As-sariqu was-sariqatu waqta'u aydiyahuma al-ayah. Potong tangan. Berzina kau ni pula berzina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah al-ayah. Berzina perempuan, berzina laki-laki, sabit kesalahan Musa yang anak dara dan teruna 100 pukulan. Tapi dak semayang. Pak mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki hukum mati. Kerana dia yang paling besar sekali semayang. Jangan main-main semayang. Tapi dalam keadaan kerajaan kita sekarang lah,
dak semayang tak ada hal. Dia mesyuarat pun dak semayang. Meeting dak semayang. Main golf dak semayang. 18 lubang. Padahal dia nak balik selubang lagi, lubang kubur. Dah perlu 18 lubang. Nah, bukan salah main golf, tak salah main, nak main pun. Mu sekali pukul masuk terus dalam lubang, tak ada hak. Nah, tapi jangan dak semayang. Nak semayang gua ni start pukul 12.30. 18 lubang bawah. Pukul 4.30 baru 14 lubang, ada 4 lagi. Orang bang maghrib baru lubang yang ke-17. Nampak? Main golf punya pasal. Kayak gini dengan bola golf, dengan kayu golf, masuk neraka belaka. Bangkit pada mahsyar, orang yang lala pada agama dibangkit dengan benda yang dia lala. Orang yang lala daripada sembahyang sebab main golf, bangkit pada mahsyar kayu golf sakut tekuk. Nampak? Nak jadi Tiger Woods ingat? Tiger Woods, rimah hutang. Woods tu hutang, Tiger rimah. Faham? Orang yang ralik sangat main bola, siapa ada semayang, bangkit padang mahsyar digantung tekuk kasut bola, tiang gol, bola hok lama-lama pecah dah. Oh, macam orang gila lagi. Orang yang ralik asyik dengan tasbih, bangkit dengan tasbih. Orang yang asyik dengan kitab, bangkit dengan kitab. Orang yang asyik dengan sejadah semayang, bangkit dengan sejadah. Molek kan tu. Asyik dengan yang lara, bangkit dengan lara. Yuhsyarun yuqbasun nasu yaumal qiyamah ala ma mata alaihi, rawahul Muslim. Manusia ini dibangkitkan di padang mahsyar atas benda apa yang dia mati hari itu. Mati sebagai seorang yang lara main judi, bangkit dengan daun teruk. Mati sebagai pengisap dada, bangkit dengan jarum jek dia. Jadi kita nak mati atas apa? Pilih sendiri. Nak